Shopping RM2.40 dekat Econsave? Ha? Apa? Hai korang, nak singgah mana tu? Hari ni kami nak shopping di Econ tu, di Econsave Simpang Renggam. Yang bestnya dekat sini harga barang dia kekal RM2.40 tau. So bolehlah shopping banyak-banyak. Apa yang korang beli nantikan. Dekat sini ada pelbagai jenis barang, daripada barang dapur, barang rumah, stationery, mainan kanak-kanak sehinggalah decoration rumah. Semua ada, berbaloi dan mampu milik. Okey Kak Wani, kita nak buat seorang 20 barang. And kalau boleh jangan lebih daripada RM50. Okay, current situation. Korang bayangkan satu kedai penuh dengan barang-barang berguna. Semua bawah satu bumbung je. Tak payah pening-pening. Semua boleh dapat dekat Econ tu. Ni dengan ni. Okay lah Kak. Kita masuk kedai RM2.40. Saya dah tak tahu dah nak beli apa. Kau cukup kan tanpa RM50? Tak boleh ke? Tak boleh. Pergi. Syup. Cari keluar. Kita masuk kedai ni sebab tak nak pening memilih. Tapi si budak laikan ni masuk kedai sini pun pening memilih. Macam mana? Pening lah. Biasa shopping bawa mak ni, hari ni sendiri dengan Kak Wani pula tu. Hai. Kau ni macam budak kecil pula. Kau dah kanak-kanak berusia 25 tahun tau. Tak, 5 tahun. Saya tak tahulah nak beli apa. 20 barang tu macam terlalu banyak untuk saya. Okay, banyak betul barang dia. Sikit je. So, korang kalau nak shopping sambil berjimat, bolehlah datang ke Econ tu di Econsave Simpang Renggam hari ni. So, lepas ni kita nak singgah mana pula?